Salam hormat dan salam mesra. Salam untuk semua pecinta bola sepak tanah air. Hari ini tanggal 20 Disember 2025, samaan hari Sabtu. Kita bawakan anda siaran secara langsung dari Mini Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul Aman. Pertandingan antara Red Eagle SC melayan kunjungan Kuala Lumpur FA secara langsung yang dibawakan oleh Liga Wanita Nasional. Perlawanan dimulakan untuk Wirsa Kawai daripada Risa. Satu through ball untuk Laila Syamila. Bahaya kedudukan ini Laila Syamila, dan itulah dia. Jaringan pembukaan terhasil daripada through ball yang cukup menarik dari Risa Kawai sebelum disudahkan oleh penjaring terbanyak Kuala Lumpur FA, iaitu Laila Syamila dengan satu rembatan kaki kanan jaya menewaskan Zulaikha Basyah. Kita lihat sekali lagi bagaimana assist yang cukup sempurna daripada Risa Kawai, pemain import dari Jepun, sebelum disudahkan dengan cukup baik oleh Nur Laila Syamila binti Abdul Rahim. Nabila Asmadi hadapan dengan Anis Aisyah. Nabila Asmadi satu hantaran saya dipatahkan dengan baik oleh Asma Munajati. Sekawai mendapatkan Maya Kuno. Cantik hantaran ini. Mampukah Laila Syamila sekali lagi? Dan itu dia jaringan yang kedua. Dengan cara yang boleh dikatakan sama daripada satu through ball, jaya memerangkap barisan pertahanan Red Eagle SC. Kita lihat sekali lagi, kali ini daripada Mayu Kono, hantaran yang cukup baik. Lepaskan Laila Syamila. Lempatan beliau gagal ditepis oleh Zulaikha Basyah. Untuk jaringan kedua pada perlawanan ini, yang dibezakan beliau bersama Intan Sairah. Tapi itulah whistle panjang dibunyikan untuk menamatkan separuh masa yang pertama oleh Azwan bin Muhammad Zain. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Husna terus ke atas, dikejar oleh Kaisara Inarah. Cantik gerakan daripada Kaisara Inarah, dijatuhkan dan sepakan penalti untuk pasukan Red Eagle SC. Selepas Kaisara Inarah dijatuhkan oleh pengadil, dijatuhkan oleh tahanan KLFA dan diberikan sepakan penalti oleh pengadil. Maafkan saya. Ayu Iliana yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil sepakan penalti ini, dengan Kaisar Inarah masih lagi berada di luar padang menerima rawatan. Jadi Ayu Iliana, sama-sama kita nantikan Ayu Iliana berhadapan dengan Dahlia Elisa. Ayu Iliana tenang untuk kembali menghidupkan peluang Red Eagle SC dengan merapatkan kedudukan sekarang ini daripada Ayu Iliana. Ayu Iliana binti Adnan. Kita lihat kembali bagaimana Ayu dengan tenang menewaskan Dahlia Elisa. Sakawai untuk Anis Aisyah mendapatkan Kristina daripada Mayu Kono. Antara jauh dah, itu dia.
Saringan terhasil daripada Mayukono. Rembatan yang cukup baik daripada pemain kelahiran Jepun ini menunjukkan kualiti yang beliau ada. Mayukono. Ayo kita lihat bagaimana rembatan dari jarak jauh. Jaya menewaskan Siti Zulaikha Basyah untuk jaringan yang ketiga. Siti Zulaikha Basyah terus ke atas. Dan itulah dia whistle panjang dibunyikan oleh pengadil petugas, iaitu Azwan bin Muhammad Zain, untuk menamatkan perlawanan yang ke-50 bagi Liga Wanita Nasional 2025 dengan pasukan pelawat Kuala Lumpur FA berjaya membawa pulang 3 mata dengan 3-1 kedudukan penuh. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights.